Suasana bunian, kembang cabang penuh dititi, pendidikan digital melestari impian, kemajuan murid menjadi realiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Haji Aisyah binti Raja Azlan Dan saya, Nur Alisha Aisyah binti Rosmadi akan mengupas sedikit tentang bahan digital memperkasa pendidikan negara. Untuk pengetahuan semua, pendidikan global merangkumi pembelajaran mengenai pengetahuan, kemahiran, nilai berkaitan dengan penggunaan teknologi digital secara bersepadu, kreatif dan inovatif untuk melahirkan generasi fasa digital. Pembelajaran digital dalam pendidikan murid-murid sekolah memainkan peranan yang semakin penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Bahan digital pula merupakan sumber pembelajaran yang boleh diakses melalui peranti elektronik seperti komputer, tablet atau telefon pintar. Contoh bahan pembelajaran ialah e-book, artikel dalam talian, Google Classroom melalui Idea 5 dan YouTube. Jadi, ia dapat membantu murid untuk belajar secara kendiri dan lebih berdikari. Jika tidak faham sesuatu topik dalam kelas, murid-murid boleh mencari dan menonton di YouTube contohnya. Bahan digital ini menjadikan pendidikan tanpa sepadan. Murid-murid boleh belajar di dalam kawasan pendalaman dan dapat mengakses bahan pendidikan berkualiti tinggi melalui internet. Ia juga dapat mengurangkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Pendidikan menggunakan teknologi One Bistari Net perlu diperluas ke sekolah luar bandar. Pendekatan itu perlu bagi mengurangkan jurang pendidikan antara sekolah bandar dan luar bandar. Timbalan Menteri Pendidikan 1, Datuk P. Kamal Nadan berkata, merapatkan jurang pendidikan dengan menggunakan teknologi lebih cepat berbanding untuk merapatkan jurang pembangunan infrastruktur. Bahan digital juga membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan efektif serta memudahkan pemantauan perkembangan murid. Bahan digital dapat menjadikan pembelajaran interaktif kerana ia akan menjadikan pelajaran lebih menyeronokkan dan berkesan. Ini dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus belajar. Integrasi bahan digital dalam sistem pendidikan berpotensi untuk memperkuatkan pendidikan nasional, mencipta peluang pendidikan yang lebih merata dan mempersiapkan golongan muda menghadapi cabaran global. Bahan digital dapat diakses dengan mudah kepada pelbagai sumber maklumat dan bahan pembelajaran. Murid-murid dapat mengakses bahan pembelajaran dari mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Namun begitu, terdapat cabaran semasa menggunakan bahan digital seperti sambungan internet yang tidak stabil, terlalu banyak maklumat dan sukar untuk memilih bahan yang tepat. Cabaran ini dapat diatasi dengan pengurusan masa yang baik dan penggunaan bahan digital dengan berhemah. Kesimpulannya, bahan digital dapat memperkasakan pendidikan negara. Semoga semua murid dapat menggunakan bahan digital dengan sebaik-baiknya. Sekian sahaja kupasan kami pada kali ini. Diharapkan para penonton mendapat ilmu yang bermanfaat dari info yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Jika tidak faham suatu topik dalam kelas, murid-murid boleh mencari dan menonton di YouTube. Contohnya, kenapa contohnya situ? Pendidikan dan aplikasi pembelajaran yang dapat pelajaran. Bahan digital dapat diakses dengan mudah kerana pelbagai sumber maklumat dan dapat